Ari, Hafiz, bawa kerja korang tu. Aku nak tengok sikit. Kau dah ready kan dah? Dah siap bos. Siap. Punya. Jom kan? Pis, kau buat assignment tu betul-betul ke main-main? Aku bantai je. Bos bukan tahu pun, dia bodoh. Bos memang bodoh pun kan. Kau ada bau ketiak habis. Bau tengik tu. Bos kan tak suka pakai deodorant, sebab tu ketiak dia busuk. Bos ni dah lah busuk. Tak handsome pula tu. Kau tengok muka dia. Betul lah tu. Dia muka macam petak. Petak persegi. Betul lah tu. Muka dah lah Oi, petak. diamlah aku korang tahu, ni. dia- Bising apa ni? Kau ingat aku tak tahu korang tengah kutuk aku? Ketiak busuk lah, tak pakai deodorant lah. Kau ingat aku tak tahu kau tengah kutuk aku? Kau ingat aku tak tahu pasal isyarat korang? Ha? Aku dah tahu lama dah. Korang ni kalau aku tak bagi muka dah lama aku pecat korang tak? Dah lah hodoh-hodoh orang ni. Gemuk pula tu. Aku pecat baru tahu.